Hari ke-15, trik simpan duit tanpa menyiksa diri. Sebelum itu jangan lupa save dulu video ini untuk rujukan dan sharing di masa depan. Tahu tak rahsia nak simpan duit secara tenang, tak mau stres-stres? Sebenarnya, bila kita terlalu maksa, kita cepat penat. Sudahnya kita langsung tak buat, kita rasa give up. So bagaimana cara nak buat tanpa stres? Cuba mula dengan cara yang paling simple. Pertama sekali, apa kata kita buat auto transfer ataupun auto debit. Yang kedua, kita simpan sikit-sikit. Mulakan dulu dengan RM5 seminggu ataupun RM10 seminggu. Buat sikit-sikit tapi konsisten. Dan yang ketiga, kita asing ke awal-awal. Biasakan dapat je gaji asing awal-awal. Amalkan, buat benda rutin ini, 3 benda rutin ini berturut-turut, insya-Allah kita akan konsisten dapat menguruskan stres. Inilah trik dia, tanpa stres. Ingat, bila dah jadi habit, maka kita akan menyimpan tanpa rasa terbeban, tanpa rasa stres. Tak perlu tunggu sempurna, yang penting mula dulu. Cabaran hari ini dah setting kat auto debit. Jom